Anime ni merupakan readaptasi. Sebanyak 23 episod. Episod ini dari manga bentuk komedi cinta sci-fi bermula in 1978 by Takahashi Rumiko, di mana Ataru, seorang pelajar sekolah menengah yang bermata keranjang, dipilih untuk menyelamatkan dunia dengan bermain kejar-kejar dengan Princess Lam, puteri kepada Raja Makhluk Angkasa Lepas yang nak invade dunia ni. Raja Makhluk tak betul. Dia kata kalau kau menang game ni, kita orang tak invade. Oleh kerana salah faham, Lam menyangka Ataru akan mengawini beliau jika Ataru memenangi permainan tag ini. Dan ini menimbulkan kemarahan teman perempuan Ataru yang bernama Shinobu. So pada saya, lawak jenaka yang dibawa watak-watak Urusei Yatsura ni agak dated juga, pretty slapsticky. So anda kalau boleh bayangkan original Doraemon, kalau boleh tengok episod-episod yang betul-betul dari 70-an tu, rasa dia macam tu lah. Watak Lam ni dilakonkan Uesaka Sumire. Urusei Yatsura, this worth checking out.